dalam buk dah. Dengan kolam-kolam kali tu, dengan buaya-buaya dalam kolam tu. Semua kau ada buk dah. Kamu tak tahu mak, boyo hak dalam kolam tu aku bawa tahu minggu lepas aku letak boyo. Aku tangga situ aku. Boya mu boya makan mu. Alah sana bau. Itu aku nak buat kolam rekreasi tu, nak suruh orang datang tengok boya tu. Mak, aku ada plan dah tanah tu mak. Mu ingat mu yang ada plan, aku pun ada plan juga. Aku ada plan mak. Aku ada. Ingat dia sorang tak. Aku tak boleh cara molek mak. Cara jahat buat aku masuk mak. Oh, mu jangan main bomo-bomo tu sah. Tu sah main bomo, tak elok. Kita sama jantan mak. Tak, memang. Ni apa ni macam budak-budak bergaduh apa ni? Pak Musuh jangan nak campur cakap benda ni, kau punya pasal dah. Jangan marah-marah. Orang tua ni baru keluar rumah sakit lemah jantung. Kalau tak elok orang muda jangan marah orang tua. Tak elok marah dia orang nanti. Amboi. Masa ni boleh ingat tua. Masa lain tak kata tua. Oi. Sudahlah tu. Nak bertengkar je. Lagi tadi ingat nak bergaduh. Siapa bergaduh? Saya tak start dulu ni. Boroi puji ni. Sekarang ni kau ceritakan dengan kami. Kamu duduk ni. Kamu ceritakan dengan kami apa sebabnya kamu bertekak beria nak berdengar-dengar ni. Amboi. Baru tubuh syarikat dah nak bergaduh. Kalau untung besok beracun-racun. Apa sih kamu ni? Tapi kami minta maaf. Jikalau kes perempuan kau jangan cerita dengan kami. Aku dah pencen. Lah ni bukan pasal perempuan lah, ni pasal tanah. Hah? Tanah? Tanah yang mana pula ni? Tengok terkejut. Rasa duk cara tanah lah tua dah. Tak larat dah nak jaga-jaga tanah semua. Tu, belakang bukit sana tu. Kenapa dengan tanah tu Cik Wan? Dah ada orang nak beli ke? Yalah saya yang nak beli, saya dah booking dulu dah. Tiba-tiba ni negro Melayu ni pula ke sini. Wih, nak beli tanah. Bagus. Ini namanya pemuda mempunyai wawasan. Banyak kamu duit nak beli tu. Siapa kata saya nak beli? Pandai-pandai masuk ni dah masuk lambat. Orang bukan kata nak beli, orang kata kalau ada duit baru beli, kalau tak ada duit sengih macam tu juga lah ngangur. Oh, baru berangan-angan. Borak-borak kosong. Baguslah tu. Baru berangan-angan dah nak bunuh-bunuh. Kalau betul-betul tak tahu apa nak jadi. Hei, membuang masa dia bercakap dengan korang ni. Baik kita minta minuman lagi bagus. Ya Allah. Berbahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Budak sekolah mana? Cik ni siapa? Nama saya Murni. Murni. Oh, dah. Lari kat Allah. Tengok. Murni. Semurni-murninya tidak ada tempat tidak murni melainkan murni jua. Segala-galanya murni. Di bawah murni, tengok atas murni di mana-mana. Di tengah-tengahnya agaknya murni. Ini Cik Murti ni cari Cik Murni. Cik Murni ni cari siapa? Saya peguam. Allah. Kenapa pula lari ni? Tak ada apa-apa. Cakap dari sana, tak kisah. Kami dengar semua tu. Tak boleh dekat tu, Pak Uda tu busuk kahong tu. Tak apa. Saya datang ke sini sebenarnya mencari seorang lelaki yang bernama Syahbudin bin Abu Bakar. Satu Malaysia saya cari dia dan saya dapat tahu dia tinggal di sini. Betul? Memang dasar. Itulah kamu. Aku dah cakap dari kamu. Dari mula sekali aku cakap dengan kamu. Cakap bundanya. Si Budin tu tak boleh dipakai punya manusia. Dia tu haprak punya orang. Allah. Kamu tengok ni. 3 hari yang sudah tu. 3 paku datang kemari tu. 3 paku. Paku atas ni. 3 paku. Polis datang kemari mencari dia. Pasal apa? Lari daripada trafik light. Kena saman tak bayar. Sekarang ni dah peguam pula. Ini cuma balak ni. Kamu tak dengar cakap aku langsung lah betul. Ni sabar dulu biar aku tanya. Ni Cik apa ni? Cik Murni. Cik Murni. Ya. Apa hairnya ni? Mencari Budin je khabar sikit. Pak Cik kenal dia? Alah, bukan setakat kenal dah pun nyampah dah. Cik Murni? Ya? Kenapa dengan dia Cik Murni? Allah, kamu ni pun satu macam tak reti bahasa, tak tahu. Dah tentulah si Budin tu buat salah. Kalau tak ada kes rampak, mestilah kes mencuri. Allah, dia tu memang manusia yang tak boleh jadi manusia selama-lamanya. Itulah kamu. Aku suruh halau daripada sini, kamu tak nak. Sabar Pak Cik. Mana boleh sabar dalam perkara ni? Siapa nama tadi? Cik Murni. Aku tak cakap dengan kamu. You don't talk to me. Allah.
Ini Cik Multi. Minta maaf. Nama saya Cik Murni. Ya. Cik Murni. Ya. Saya ni Cik Murni. Kalaulah saya ni menjadi ayah dia, dah lama dah saya pijak-pijak dia. Dah lama saya picit-picit hidung dia, Cik Murni. Supaya dia, Allah, dari kecil tak mau mati dah besar menyusahkan orang. Inilah dia ni, Cik Murni. Saya Peguam Abdul Rahman. Nanti sekejap. Tadi kata Peguam Murni, sekarang Abdul Rahman. Allah, bila masa tu kau jantina lah. Sebenarnya macam ni. Saya Peguam Encik Abdul Rahman. Bapa saudara kepada Encik Syahbudin Abdul Bakar. Kau dengar tu? Kau dengar tu? Kenapa? Tak habis-habis dia menyusahkan kita, tak habis-habis dia nak memeriahkan kita. Dah kepada bapa saudara ni pun dah disusahkannya. Dan kepada bapa saudara ni, Allah. Kira kamu ni pasal ni. Kamu ni pasal pakai kampung halaman dia menyusahkan orang. Pak Cik macam ni. Bapa saudara dia ni seorang jutawan. Sebelum dia meninggal dunia, dia telah mewasiatkan harta dia banyak, Pak Cik. 10 Jutawan. Pak saudara muda jutawan bagi duan. Oh, kita tahu juga batu nesa. Apa nama lawyer lawyer. Ya. Kalau bos takat 1000 tu tohok bagi puding, tak tahu dia ke mana duit tu. Hutang mau usul 800 lebih. Ni hutang pun ni berceretek, hutang mana-mana. Allah, berselekat. Macam ni saudara. Semua. Ya. Sebenarnya bukan RM1000 Malaysia. Ada. 10 juta. Kamu juga Aduh. Laka juga dia ni. Laka. 10 juta, Makcik. 10 juta. Allah, ya Allah. Apanya? 10 juta ringgit Malaysia. 10 juta ringgit Malaysia. 10 juta. Oh, banyak kosong-kosong. Budin tu adalah anak saya. Ya. Saya pelihara dia daripada dalam buayan. Saya jaga dia sampai ke nyamuk sekor pun tak hinggap badan dia. Saya tatang dia macam nasi tengah mengelegak. Saya pelihara dia. Dialah anak buah hati saya, Cik Multi. Cik Murni, Cik Murni. Anten kamu lah. Maksudnya? Ya, kenapa? Kenapa jadi begitu? Dia mengelupa orang ni. 10 juta. 10 juta. Ya, kenapa Budin dengan pakcik kamu tak bagi aku sikit? Bagilah aku sikit, Budin. Allah, pakcik. Si Budin, pakcik Budin bagi sikit boleh lah ganti kedai bawa 10 juta. Sekarang ni saya nak tanya. Syahbudin ada tak kat sini? Selalunya tak pernah benggang dengan saya. Ada, sentiasa bersama-sama lah. Orang kata, dia pergi mana pun mesti dengan saya. Tapi tak tahu orang ni mana lah pergi. Sahabat karib saya tu, tak tahu mana pergi. Risau. Okey, baiklah kalau macam tu. Kalau Cik Syahbudin tak ada, saya minta diri dululah. Minggu depan saya datang lagi. Saya janji. Saya minta maaf lah kerana mengganggu semua. Ya, tak apa. Minta maaf balik semua. Ya. Ni, saya pun nak minta diri dululah, Pak Udah. Pak Uzu, Pak. Awaknya. Dah saya nak pergi carilah sahabat karib saya tu, tak tahu mana. Tujuh lumbung kapal risau ni, tak sedap rasa saya nak pergi dulu lah. Nak kepala lagi ni? Nak pergi cari dia lah, Budin. Oh, 10 juta. Saya pun kena pergi juga. Kerja ke? Kamu nak ke mana pula? Awak yang tak tahu apa pula. Amboi buat tak tahu pula. Kan Budin dengan saya tu adik-beradik, adik kandung saya tu. Nak cerita tau. Jangan buat tak tahu. Pagi tadi saya dah bagi dia makan ubat tau. Lepas tu dah minta duit nak beli chewing gum. Tak boleh balik sampai lah ni tau. Saya pergi cari dia dulu. Kami tinggal dua beradik saja tau, tak ada orang lain dah. Adik-beradik? Kalau macam tu, tak boleh perkara ni tak boleh diam ke lah. Nak ke mana pula ke? Allah, kamu tak tahulah. Kalau dah abah tu kenalah mencari anak ni. Abah? Kena mencari anak kesayangan aku tu. Tepi-tepi sikit abah nak lalu. Budin, abah datang Budin. Manalah anak aku ni. Adik-beradik, Abah
Macam gila nak tanya ni. Budin tu banyak ke hutang lagi kedai kita? Ya Allah ya Rabbi, 3 bulan ni sesen haram tak dibayarnya. Oh, udahlah tu. Kira settle je udahlah. Jangan kira minta lagi hutang ni. Dia nak makan pagi je. Pasal apa? Ai, takkan awak tak tahu saya selama ni memang anggap Budin adalah macam dah anak kandung sendiri. Kalau dia datang sendiri, datang ni bagi makan. Jangan dikira kau tu hutang kau anak sendiri kan hutang. Tahu tinggal nak cari Budin. Budin, oi anak aku dah hilang mana? Budin! Mana kamu? Hai, sahabat karib. Mana? Hampir lama tak jumpa. Mai di sini. Mai di sini. Tak ada. Ma, aku nak cerita kamu satu rahsia. Inilah adik aku yang masuk khabar aku cari mula dah tak jumpa-jumpa ni. Dek, besar dik dah dah bela ni. Sini. Tak dia. Budin duduk sini. Hang sahabat aku duduk sini. Datang, jangan duduk kau ni. Budin, mai duduk ke Abah, Budin. Hai, abang pula. Dia anak aku. Tak ada. Pergi sana. Kau dah. Tolong pergi sana. Saya tak mau cakap kasar. Saya suruh pergi dengan baik. Sila pergi dengan baik. Dia anak. Pergi sana. Dulu ada anak pergi buat kata. Besar-besar dengan aku. Alah. Mak, adik aku Wan Budin. Aku nak cerita kamu dulu. Wan Budin ni lah dia tau. Bila. Kamu tengok rupa aku dengan dia. Rupa sama tengok. Sudah, hanya nak mengarut. Jangan nak mengaku-mengaku daripada dia. Hang muda pada dia macam mana boleh jadi daripada dia. Jangan mengarut. Ini aku Budin ni sahabat karib aku. Aku lama tak jumpa dengan dia. Aku nak melepaskan rindu dendam kepada dia. Jangan duduk sini. Itu yang salah tu. Kalau mau nak lepas rindu dendam, nak lepas apa sekalipun, mau cari adik orang lain yang pilih adik aku tu pasal apa? Adik dia. Nanti dulu. Aku pun heran lah dengan Pak ni. Aku turun saja semua dah setuju. Aku nak duduk tak boleh. Yang punya apa leceh betul? Ben, mesat nak? Awak mau jumpa ni? Aduh, awak panggil Mak Usu. Habis dia panggil apa? Lah ni jangan panggil Mak Usu, panggil Mami. Cuba kata Mami. Mami? Ini Mami? Yang ni Mami, yang ni Papi ya? Daddy? Allah, bila masalah mereka jadi Budin nak makan apa minta kat Mami nah. Abang nak makan apa saja Mami duk bagilah no. Amboi. Ni maksud Mami. Saya sebiji nasi tak masuk dalam perut lapar. Ya ke? Nasi. Ni anakku Budin. Jangan risau, jangan hampa nak risau apa. Lepas ni anak minta makan apa, makanlah berapa banyak lalu. Makan boleh, siapa nak bayar? Siapa cerita pasal ni? Allah, Daddy dia buka kedai ni bukan apa nak tolong orang mata Tak ada sikit ingat hati pun nak bagi dah suruh bayar, tak ada apa. Ni anak Daddy suka makan apa? Nasi lemak Biasa nasi lemak. Biasalah buah apa? Sotong, paru-paru, uyang, nasi banyak. Nasi sikit je. Ingat tu Mami ya. Anak kita nak makan nasi lemak. Ambil duduk makan nasi lemak. Duduk. Cepat sikit. Dah siap dah. Duduk. Makan. Ni dah sejuk dah. Budin, anak Mami ni tadi daripada mana? Saya pergi cari kerja. Mami tak nak kerja. Jual botol, jual paper lama. Awak pergi jual botol kerja. Ni anak Mami jangan pergi cari kerja no. Anak Mami kan tak berapa nak sihat. Lagipun esok kalau kerja payah, sakit badan, sakit kaki semua dah. Tak usah lagu tu. Kalau nak makan apa minta kat Mami nah. Jangan susah hati. Dapat apa dia cakap nak makan apa dah. Okey. Minta tau. Roti ya. Mami. Amboi. Baik betul dia. Ni makan ni lepas ni tak ada duit kena hutang lah. Budin. Jangan hutang, Budin. Apa guna ada Abah? Jangan berhutang. Abah? Alah, janganlah panggil Abah saat ni. Saya terbang je. Ya, kalau hang tak ada duit, Abah boleh bayar, Budin. Hang jangan takut. Ni, sekarang ni Abah ada duit, Budin. Mai duduk dekat Abah. Hang makan apa saja hang mau, hang makan saja. Selagi Abah ada, segala. Macam mana sekalipun hang makan Abah akan bayar. Jangan takut. Walau berapa ribu sekalipun, hang makanlah Abah bayar. Sia-sia saja Abah jika Abah tak mau bayar duit hang. Jangan macam Budin, makan.
Ya, makan Budin ya. Makan. Ni, banyak. Ni, makan. Berapa dia makan ni bayar? Dah, bayar apa ini? Anak aku biar dia makan apa pun dah tak bayar ni. Dia makan mana? Daddy bagi makan free ya. Tak boleh. Pasal apa Budin? Pasal apa? Ni, ini adalah duit pasal hang menjaga. Hang menjaga kena bayar. Ambil balik. Mana boleh? Ambil balik. Terima kasih. Dah apa dah tepi semua. Mai sini hang boleh mai sini bayar sekali. Hang sabar aku abang duduk sini. Makan sini. Amboi. Dah. Saya bayar berapa duit? Berapa? Jangan. Kalau cewek bayar dia bermakna tak bergunalah abah dia ni. Abah apa? Kalau pak udah abah dia, pak udah abah saya tahu. Tak ada, aku melahirkan dia seorang saya bukan Sekarang ni Budin dengar cakap abah. Mai dulu ni pedulikan depa. Depa memang tak guna punya manusia. Abah kita Budin. Kalau aku tak bayar dia bermakna aku zalim dengan dia, hang tahu? Aku zalim dengan dia. Buat mai. Jangan duduk dekat dia. Mai sini dia mengaku apa. Salah kena mengena. Boleh duduk sini. No way pada, no way jangan cakap apa-apa semua. Ya, no way. Semua saya tak bagi. Dia adik saya tahu. Besok baru dia kahwin, saya boleh jadi wali dia tahu. Jangan nak masuk campur tahu. Dia jangan nak ngaku abah. Abah kita orang lawa handsome tahu. Abah kita macam Raja Skana tahu abah. Ya, nanti dulu. Hamboi. Sesuap nasi pun susah nak masuk dalam perut. Pi sana hampa tolak mai sini, pi sana hampa ni apa ni? Aku nak makan pun susah. Hampa nak bagi aku mati ke? Dah. Jangan aku, Daddy tak puas tengok muka anak ni. Kalau mati nanti rugi. Tak apa, saya makan dulu apa pun. Abang Budin. Apa dia? My son. Oi, saya tak jual buat langsat. Mari sini, Sat. Pi sana? Ya. Dia panggil aku saya. Boleh, tak apa, boleh. Jadi menantu abah. Abang Budin. Ui, panggil abang. Awaknya? Lucy nak minta tolong. Tolong apa? Boleh tak teman Lucy pergi tengok wayang? Amboi, tak pernah dia buat. Sejak dia meniaga cuci rambut kat sini, inilah pertama kali suruh ajak aku tengok wayang. Amboi heran betul ya? Sat, dulu malu. Amboi dulu malu. Aku ni tak malu, orang punya ramai. Alah. Sebenarnya, Abang Budin bukan tak mau, tapi tak ada duit. Lah, Abang Budin. Lucy ni kan markah Abang Budin. Abang Budin kan kekasih Lucy. Sungguh? Jadi sesekali Lucy belanjalah. Tu lah. Bukan tak mau, tapi tak ada. Ayo Budin! Bahaya, tante. Tante, ni lama lagi dah tapi. Tambi, bila masa mak aku beranak hang ni, Tambi. Saya hari ni mengajar belajar mandu. Okey, tapi. Tambi. Belajar mandu? Iya. Benar, saya duit tak ada. Nak belajar mandu apa pun duit tak ada. Tak mau. Apa duit itu belakang cerita. Hari ni saya ajar free, percuma. Tambi. Rawi, Abang Budin dah janji pergi tengok wayang dengan Lucy tau. Oh, sorry Lucy. Saya mau ajar Budin, saya mau Tambi belajar mandu. Okey, don't disturb ha. Sorry, you don't disturb. Abang Budin. Bukan dah. Nah, ni jangan. Mana. Dalam panggung wayang, Lucy nak letak kepala Lucy di bahu Abang Budin. Kita tengok love story ya. Oh, love story. Hai. Amboi Lucy. Hang pun nak jadi adik ipang aku pandai hang cari orang berada nak ajak kahwin hang. Ajak dia tengok love story cerita apa lah ni duk main kat panggung love story cerita apa? Shaolin Temple. Shaolin Temple love story apa? Nak tipu aku. Shaolin Temple bukan love story. Dia kepala botak ada nail biji macam mana? Itu Cina punya wayang atau apa? Cina punya wayang. Sudah nanti sat. Anda nak pergi. Ini aku. Adik cek. Sudah. Aku dah beli rimeh perut aku hangpa buat kat aku pasal apa? Tiba-tiba saja hangpa baik aku pasal apa? Aku turun saja powder tiba-tiba Anak abah. Allah demam kat aku. Anak abah. Oh my darling.
Tiba-tiba jadi daling aku. Ni. Tapi. Bila masa tu ni tambi aku. Ni. Was mai golok. Aku abangmu deh. Abang. Alah abangku. Mau su. Alah nak mami kami. Jadi apa tu? Boy, anak tak kena daddy ni. Daddy. Apa ni apa lah? Apa ingat aku kaya ke? Ha? Mak ada ke? Mak ada ke lupa? Tak apa, sahabat Kerry. Beres sahabat Kerry. Apa semua layan aku ni? Apa ingat aku kaya ke? Loh, anak mami ni memang orang kaya. Tak lama lagi Kaya? Aku kaya? Muka macam ni kaya? Ampan ni dah tak betul lah kata aku kaya. Kaya apa? Ni kaya terhidung. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Institut Permata Kadang.